Korang nak cari tempat dinner makan atas air, siap ada fried chicken wing macam ni, chicken pizza, snack platter macam ni dan juga mac and cheese with grilled sausage. Dekat mana? So jom aku tunjuk dinner kita dekat Monkeys Canopy. Daripada bilik memang kita akan naik buggy, akan lalu kawasan malam yang sangat cantik macam ni Sampai dekat restoran makan, korang boleh nampak ada kereta yang cantik macam ni. Kita berada dekat Sticks and Barren yang terletak di Monkeys Canopy ni. Dan korang boleh pilih pondok mana korang nak duduk yang cantik ni Kemudian mereka akan servekan untuk korang. Korang tengok makanan dia serius, aku cakap memang kualiti sangat sedap. Dan set berdua ni boleh makan banyak sebenarnya. Dia punya portion dia memang besar-besar lah. So memang menarik lah kalau korang dinner dekat sini. Sebenarnya dia ada pelbagai lagi menu ala carte. Cuma malam ni kita orang makan ni lah sebab kita orang bertiga je waktu ni. Tengok makan dengan suasana air yang macam tu, memang kalau lepak makan ni sejam 2 jam tak lari lah. Sebab memang santai kat sini, sambil kita nak buat kerja boleh, nak sembang-sembang boleh. Memang menarik kalau korang tinggal dekat Monkeys Canopy ni. Lepas tu sambil suasana yang tenang macam ni korang boleh juga order air daripada dia. Contoh ni adalah mocktails yang ada di Stick and Barren ni. Ada macam-macam air diorang ada. Kawasan memang cantik, suasana memang tenang lah kalau korang tinggal dekat sini. Jadi untuk makan malam korang boleh pilih untuk dinner di Sticks and Barren.